Dan kita masukkan pisik. Dan kita kacau lah. Okey, kita masuk santan. Okey, kita agak-agak ya santan ni. Okey. Dan kita kacau. Kita boleh masukkan kentang. Okey, bismillah. Okay, bila dia meregak tu, kalau kita masukkan santan, kita kena kacau selalu dia akan jadi macam putih-putih macam tu naik maknanya kita tunggu kentang ni biar betul empuk. Jadi masaklah kita punya gulai kawah tapi gulai kawah kita ni kita masak dalam kuali kecil. Okay, gulai kawah tu sebenarnya masuk dalam kuali kawah yang besar tu. Kalau kat batas limau tu memang wajib lah biasa. Kalau buat bewah, kena pergi kahwin lah, majlis perkahwinan tu. Okay, kita masukkan semua perasa. Okay, tu kita masukkan garam Kemudian kita gaul, kacau. Okay, last sekali kita masukkan daun kari Okey, daun kari ni pilihan lah. Biasanya ada orang tak bubuh. Okey, macam saya bubuh sikit lah untuk bagi sedap. Pulang. Okey, kita kacau. Okey, lebih kurang lagi 10 minit ni. Kita akan tutup api lah. Okey, alhamdulillah kita punya gulai kawah telah pun siap. Okey, selamat mencuba. Zaz.